Hai, daging semur, kicap pedas. Rebus daging dengan daun pandan biar cepat empuk. Blender bawang putih halia serai. Tumis bahan-bahan berikut sampai dia layu. Masukkan bahan blender dan rempah kari daging. Tumis sampai naik minyak. Macam tu. Masuk tiram pedas. Ini sedap. Kata kicap pedas. Masukkan Lepas tu kita tumis lagi. Masukkan black pepper. Also biar pedas. Masukkan kicap manis. Kacau sekata. Itu. Taruhlah daging dengan stok dia. Rasakan dengan garam dan cuka. Daun salam dan daun limau. Turut. Masukkan bawang goreng and kentang goreng. Kacau sekata. Last kali masukkan tomato, cili hijau, cili padi. Sedap tau. Selamat mencoba. Dadah.